Saya maring, saya semayang di Simat Sungai Petani, pasar raya Simat tu, di keluar di tol utara tu. Saya semayang sebelahnya lohok. Masuk ni saya tengok ada makmum 2 orang, imam dan makmum. Dia duduk belah kanan imam. Jadi saya habis ambil wuduk apa semua, saya nak join jemaah tu. Saya duduk di belakang imam, maksudnya di belah kiri makmum yang duduk sebelah dia tu. Saya pun duduk dengan istighfar, Allahu Akbar. Kita angkat takbir dengan isyarat yang kuat. Nak abang kata kita join sekaki. Kita tunggu 5-6 saat ni, dia ni dia tak dengar ke apa, tak apa. Kita pun tarik dengan isyarat untuk nak minta dia undur ke belakang untuk nak dapat fadilat jemaah sama-sama. Tidak dia duduk depan, harus hidup orang jam. Tarik ni tuan-tuan, dia buat badan macam tu. Kurang ajak mu tuan-tuan. Aku londeh keng mampu. Dia buat badan macam tu, seolah-olah kita ni buat kacau dia semayang. Astaghfirullahalazim. Sampai rokok, sampai sujud 1 rakaat dalam keadaan 3 duk mayang macam boria punya susun ni. Depan seorang, tengah seorang, belakang seorang, sempoi punya. Naik rakaat seterusnya tu barulah saya duk fikir macam mana kita semayang jam tak khusyuk dah ni tu. Duk fikir macam mana nak selesai Pak Long ni. Lah sampai seorang masuk pula, dia pun tak tahu nak buat apa. Susun sempoi punya, takkan dia nak masuk yang keempat duduk belakang saya pula kot. Dia buat macam tu jam terus. Mujak dia apa reti, dia pergi duduk sebelah kanan kawan tu. Jadi saya ni terpaksa berjalan selangkah duduk di belakang belah kanan tu imam, dia seorang duduk tengah, orang tak pembantu kanan lah. Gila dengan Pak Long ni. Saya kalau budak-budak saya tak kata apa tuan-tuan. Kita mungkin bersangka baik, mungkin budak-budak ni tak sampai lagi bab tu. Tapi ni umur 40, dia habis semayang ni, dia tengok kita rimbuk baru tahu tuan-tuan. Allahu Rabbi tuan-tuan, cuba bayang ilmu asas yang macam tu pun tak reti, kalau dalam lagi ilmu tu macam mana. Sebab tu tuan-tuan, hijrah lah pelan-pelan. Balik nanti kita cek, carilah kurang-kurangnya kitab Muyatul Musalli, kitab Khawlutab Ahkam Imam wal Makmum. Bacalah kitab ni tuan-tuan. Tak faham rujuk, ada orang mengajak pergi cari.